Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, so sorry rambut agak serabai baru pakai helmet tadi. Okay, so korang ingat tak aku punya Y16? 2 bulan lepas aku ada beli satu motor Kapcai iaitu Y16ZR ABS V2 lah kalau orang panggil. Warna apa? Warna purple kan. Okay, dan aku jarang lah nak buat video ke nak cerita pasal modifikasi Y16 tu. Memang banyak cerita pasal Ninja lah. Sekarang Ninja pun tak ada jarang pakai. Weekend aku pakai Ninja. Hari-hari memang aku pakai Y16. Tapi sejak aku pakai Ninja ni memang jarang aku buat konten dengan motor Kapcai, betul tak? Tapi sebenarnya aku tak lupa kan. Okay, seperti kau tengok dalam tajuk, hari ni aku nak reveal cover set baru ataupun rupa baru untuk Y16 aku. Okay, let's go. So inilah rupa baru untuk Y16 ZR ABS aku. Okay. Ini adalah cover set exciter cover set exciter, stiker tanam. Stiker dah tanam. Okay. Aku tak adalah berapa suka sangat stiker tanam ni, sebab bila stiker tanam aku nak tukar stiker tak boleh. Tapi stiker tanam lagi cantik lah, kan, betul tak? Okay, ni rupa baru lah. Sebab memang aku tak suka rupa purple tu. Aku beli pun sebab itu je ada stok. Dan aku tak suka semua line up warna Y16ZR ABS. Memang semua aku tak suka. Even yang limited edition yang CMRO apa nama lah, nama dia CMRO. Itu pun aku tak suka design dia. Memang tak suka lah, tak cantik. Aku suka warna gelap-gelap macam ni. Okay, cuma adalah putih sikit kan. Okay, so tapi spoiler aku dah order. Belum sampai lagi. Nanti sampai aku akan buat video untuk tukar spoiler lah. So basically motor ni macam mana rupa sekarang. Motor ni motor harian tau. Motor daily. Bukanlah motor weekend. Tapi motor harian pun aku still lagi buat macam-macam lah. Macam-macam aku buat. Tayar depan belakang dah tukar, cover set kan. Front order ada. Side mirror pun side mirror yang cantik. Satu sebelah je aku pakai. Bising, ramai juga bising yang kata kenapa pakai sebelah. Entah, aku memang tak suka side mirror. Kalau ikutkan aku nak cabut dia. Kalau motor weekend memang aku cabut. Tapi sebabkan motor harian aku pasang juga. Okay. Monoshock pun dah tukar kan. Daripada ESR adjustable. Mantapnya. Spring fork pun dah tukar kepada SCK Racing. So banyak benda yang aku dah buat untuk motor ni. Sebab walaupun motor ni motor weekend, motor harian, tapi harian aku agak jauh. Tak adalah jauh mana, pergi balik dalam 60 km. So aku perlukan motor yang mantap lah juga kan, untuk kita buat harian. Ramai juga tanya kenapa tak bawa Ninja kan. Ninja, macam aku cakap pada sebelum ni, aku macam tak boleh nak kawal throttle tau. Naik highway mesti hampir full throttle lah. Memang selalu full throttle lah aku motor ni. So bagi aku untuk motor kerja tak perlu laju-laju. Kita santai-santai je untuk motor kerja. So rancangan untuk motor ni memang macam-macam aku nak buat. Contoh macam aku nak upgrade dia punya brake system. Mungkin aku nak pasang footrest sebab dan aku memang takkan tukar sport rim kecil Aku akan mungkin tukar sport rim, tapi bukan sport rim yang kecil. Tak tahulah. Sekarang ni aku belum ada mood lagi nak pakai setup highway. Aku suka cornering dengan motor ni. Motor ni bagi aku mantap cornering. Berbanding dengan RS aku dulu, yang ni lagi sedap sebab dia punya power dia. Power bawah dia okey. Nombor plate belakang belum buat lagi. Nanti hari ni hari Ahad, tak ada kedai nak buka. Nanti aku akan buat. Jadi aku tak suka sangat benda ni. Aku rasa ni tak perlu kot. Tak apa bergemar lah. Kalau dia hitam macam tu okey lah. Tapi tak apalah, tak nampak sangat. Warna putih sikit lah. Tapi untuk kualiti, aku tukar cover set ni dekat botol garage Bangi tau. So kalau nak tengok aksesoris apa-apa ke, boleh pergi ke botol garage Bangi. Banyak aksesoris untuk motor ni. Yang ni dia agak renggang sikit. Tapi biasa standard lah untuk aftermarket punya cover set kan. Kita tak boleh nak expect lebih. Tapi aku dah bawa 120 tadi, 130 aku dah bawa. Motor masih okey ke, tak ada cover set terbang apa ke. Sebab setahu aku Y16 ni tak ada masalah macam SCV8 cover set terbang, tak pernah lagi.
Aku mungkin nak tukar, aku nak tukar headlamp dia, nak tukar ni. Aku nak buat accessories lah motor ni. Okay, so kita masih lagi main kapcai Kau ingat, kau jangan ingat aku dah pakai Ninja, aku lupakan kapcai. Tak. Bagi aku seronok main kapcai. Sebab kadang-kadang kita tak perlukan power pun untuk bawa motor, untuk enjoy riding tak perlukan pun. Motor ni pun aku dah cukup untuk aku enjoy riding 110, 100 kan. 110, 120 je aku bawa motor ni. Tapi mungkin tayar lah. Tayar memang baru tukar. Kemungkinan nak tukar lagi sebab aku macam nak tukar tayar cornering. Tayar ni okey, untuk daily okey lah. Okey, Corsa Sport Ring. Okey, tapi aku ni jenis main corner acah-acah. So perlukan tayar yang lebih grip. SCV8 memang motor adik aku. Motor ni pun dah habis banyak dah masa repair dia tu. So aku tak nak habis banyak lagi kat motor dia. Nanti pandai-pandai lah dia aku nak make up ke. InsyaAllah tengok macam mana. Mungkin nak buat setup highway ke motor ni. Sebab exhaust dah tukar. Exhaust dah tukar back pressure. Okay, so itu saja. Ni dah rupa baru Y16ZR aku. Warna biru putih, exciter. Cantik. Memang menyelah, warna yang menyelah. Okay, so itu saja video pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Thanks for watching. Gerak dulu. Bye.